عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه وأوعد عليه. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkahwinan ini adalah satu perkara yang sangat digalakkan oleh agama Islam. Allah telah menghalalkan nikah dan menggalakkan manusia kepadanya. Allah mengharamkan zina dan memberikan amaran azabnya sebagaimana firman-Nya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Firman-Nya lagi yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu, yakni pasangannya Hawa, dan juga yang membiakkan daripada keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan. Ya, dua kalimah syahadah, maksudnya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad Afiq bin Muhammad Khalid. Ya, saya. Aku nikah akan dikau dengan saudara perempuanku Fatihah binti Fazil dengan mas kahwinnya sebanyak RM100 tunai. Aku terima nikah Fatihah binti Fazil dengan mas kahwinnya RM100 tunai.